Seramai 180 rakyat Malaysia telah ditahan di luar negara. Sekarang ni kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. Bagaimana pintu gerbang negara boleh dibeli hanya kerana sebuah kaunter di lapangan terbang? Dalam pada itu, polis percaya sindiket dadah antarabangsa telah beralih menggunakan pelbagai kaedah dan laluan lain. Dadah di Malaysia tak pernah habis. Sepanjang Januari hingga Julai tahun ini, pihak berkuasa merampas 1.3 tan dadah bernilai sekitar 108 juta ringgit. Wow, itu bukan sedikit. Tapi hitungan tan. Dalam kes ini, Datuk Hussein Omahan berkata bahawa mesin di KLIA tak dapat mengesan barang tersebut. Beliau berkata, mesin hanya mengesan jenis barang saja. Korang rasa aneh tak? Dalam video ini, kita akan tengok berita terupdate dari Malaysia. Bagaimana pintu gerbang negara boleh dibeli hanya kerana sebuah kaunter di lapangan terbang? KLIA merupakan salah satu lapangan terbang paling sibuk di Asia Tenggara dengan jumlah penumpang mencecah 57.1 juta orang pada tahun lepas. Namun, di sebalik reputasi hebat ini, kelemahan pada pintu masuk utama negara telah dimanipulasi melalui jenayah yang dikenali sebagai counter setting. Ia melibatkan pegawai immigration yang bersekongkol dengan membenarkan warga asing masuk ke dalam negara tanpa dokumen yang sah. Lebih berbahaya, muncul pula sindiket flying passport di mana pasport dengan syok palsu yang dibeli dengan harga ribuan ringgit. Persoalannya, bagaimana sindiket ini boleh beroperasi begitu lama tanpa dikesan? Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang jenayah yang sangat membimbangkan melibatkan sepadan negara yang dibolosi dengan mudah ketika ini. KLIA dianggap sebagai salah satu lubuk rasuah bagi pegawai immigration, kastam dan penguatkuasa lain melalui skandal counter setting dengan nilai lumayan yang melibatkan jutaan ringgit. Penerima rasuah ini hidup mewah atas hasil haram dengan melakukan pengkhianatan besar ke atas negara. Modus operandi ini melibatkan segelintir kaki tangan penguatkuasa di KLIA dari pelbagai peringkat yang bersubahat meloloskan warga asing. Melalui counter setting, butiran pasport mereka dimasukkan seolah-olah sudah diperiksa, tetapi hakikatnya mereka dibenarkan masuk tanpa sebarang tapisan keselamatan. Terdapat siasatan pihak berkuasa mendapati bagi setiap individu, pegawai penguatkuasa yang terlibat akan diberikan rasuah antara kira-kira RM1,800 hingga RM2,500. Pembayaran yang dilakukan adalah secara tunai melalui orang tengah dan lokasinya adalah di dalam kenderaan dan juga premis kediaman. Inilah pengkhianatan senyap yang menggadaikan kedaulatan negara hanya dengan beberapa ribu ringgit di kaunter. Siasatan yang dijalankan sejak tahun lalu oleh SPRM telah memaparkan betapa luasnya pengaruh sindiket ini. Rampasan dadah di KLIA melonjak hampir 6 kali ganda. Sepanjang Januari hingga Julai tahun ini, pihak berkuasa merampas 1.3 tan dadah bernilai sekitar 108 juta ringgit. Peningkatan ini dikaitkan dengan penguatkuasaan yang semakin agresif. Namun persoalannya, adakah jumlah rampasan yang meningkat ini menunjukkan sindiket semakin aktif atau penguatkuasaan kini semakin berkesan? Terusnya, jumlah rampasan dadah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA meningkat hampir 6 kali ganda sepanjang 7 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata peningkatan itu mencerminkan penguatkuasaan lebih agresif oleh pihak berkuasa dalam membanteras aktiviti penyeludupan dadah. Bagi memberikan gambaran keseluruhan prestasi penguatkuasaan di KLIA, statistik bagi tempoh Januari hingga Julai 2026 direkodkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh yang sama tahun 2025. Jumlah tangkapan ini turut meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada tahun sebelumnya. Selain itu, seramai 52 warga asing telah ditahan kerana syakit terlibat dalam aktiviti pengedaran dan penyeludupan dadah melalui KLIA. Jumlah berat keseluruhan dadah yang dirampas ini meningkat hampir 6 kali ganda daripada 235 kg pada tahun 2025 kepada 1.3 tan bagi tahun 2026.
Dalam Ops Khas KLIA Bilangan 1 tahun 2026, JSJN mengesan 9 kes dengan penahanan 13 individu berusia antara 18 hingga 53 tahun yang disyaki berperanan sebagai kelda dadah. Dalam pada itu, Hussein menjelaskan permintaan tinggi terhadap bunga ganja di Eropah menjadikan KLIA antara hub utama disasarkan sindiket dadah antarabangsa untuk menyeruduk bahan terlarang itu. Dalam pada itu, polis percaya sindiket dadah antarabangsa telah beralih menggunakan pelbagai kaedah dan laluan lain susulan kawalan serta penguatkuasaan semakin ketat di KLIA. Kita boleh katakanlah bila KLIA ini hangat, digunakan lapangan terbang yang lain seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, berbagai ruang lah, sama ada menggunakan kedai dadah daripada orang biasa datang sebagai pelancong social visit ataupun dia menggunakan mana-mana kaki tangan lain. Sementara itu, PDRM Rusi Op Lejo Gaster telah menggagalkan cubaan sindiket menyudup 270 kg bunga ganja bernilai 21.6 juta ringgit ke Eropah. Ia menerusi beberapa serbuan termasuk di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Prosedur pemeriksaan keselamatan di KLIA akan diperkemas dan diperbaiki. Langkah ini diambil bagi memperketat kawalan serta memastikan setiap pemeriksaan berjalan lebih berkesan. Persoalannya, adakah penambahbaikan ini mampu menutup ruang yang selama ini dimanfaatkan oleh sindiket dadah? Prosedur pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan diperkemas dan diperbaiki. Ia selepas cubaan menyeludup dadah di lokasi itu meningkat 6 kali ganda dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan, 108 kes direkodkan sepanjang tempoh itu. Ia berbanding 54 kes tahun lalu dengan jumlah tangkapan 121 individu. Jumlah dadah turut meningkat daripada 235 kg tahun lalu kepada 1.3 tan tahun ini dengan nilai melebihi 108 juta ringgit. Keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. Jelasnya perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama Malaysia Airport Holdings Berhad MEHB dan Kementerian Pengangkutan. Sementara itu, Dato' Hussein memaklumkan aktiviti sindiket pengedaran dadah yang aktif sejak awal tahun ini terbongkar susulan penahanan 2 lelaki di Ijuk, Kuala Selangor. Turut dirampas dadah bernilai lebih 20 juta ringgit. Kedua-dua suspek berusia 24 dan 26 tahun ditahan ketika sedang memunggah guni dadah ke dalam 2 kenderaan utiliti sukan SUV. Polis merampas 21 guni yang mengandungi 409 bungkusan berisi ketulan dan serbuk kristal disyaki syabu dengan berat lebih 400 kg. Dalam satu lagi serbuan, 900 cartridge vape disyaki mengandungi dadah dirampas. Siasatan mendapati kedua-dua suspek berperanan sebagai transporter. Semakin lanjut mendapati mereka mempunyai rekod jenayah lampau. Kedua-duanya juga positif dadah dan direman 7 hari. 4 pegawai Bukit Aman dihantar ke Jakarta bagi meneruskan siasatan terhadap rangkaian sindiket yang dikaitkan dengan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia. Mereka dijadual menyoal siasat juruterbang berkenaan selama 2 hari. Soal siasat itu bertujuan mendapatkan maklumat lebih terperinci selain membandingkan hasil siasatan yang diperoleh PDRM dengan keterangan individu berkenaan. Kita juga berkolaborasi dengan Indonesia untuk melihat sindiket antarabangsa di Indonesia yang mana ada kaitan. So 4 pegawai JSJN telah tiba pagi tadi di Jakarta dan kita diberi ruang untuk berjumpa dengan warga Malaysia tu 12 dan 13, 2 harilah untuk temu bual dia untuk dapatkan lebih banyak detail. Siasatan bukan hanya terarah di lapangan terbang, malah turut menjurus kepada pembabitan rangkaian sindiket di dalam dan luar negara. 4 hingga 5 individu turut dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, seramai 180 rakyat Malaysia telah ditahan di luar negara kerana disyaki terbabit dalam penyeludupan dadah antara Januari 2024 hingga April 2026.
majoriti daripada mereka dipercayai diperalatkan oleh sindiket antarabangsa sebagai keldai dadah. Kebanyakan suspek pula didakwa terpedaya dengan tawaran pekerjaan atau ganjaran lumayan tanpa menyedari risiko dan hukuman berat yang menanti di negara berkenaan. Ini menunjukkan bahawa 4 kes yang menjadi perhatian ketika ini merupakan sebahagian daripada trend yang telah lama dikesan oleh pihak berkuasa. Persoalan seterusnya ialah kenapa rakyat Malaysia? Jawapannya mungkin tidak terletak pada satu faktor sahaja,